Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini aku ada buat misi yang paling terbaru untuk bulan ni, untuk tawan 3 puncak, iaitu Genting Highland, Fraser Hill dengan Cameron Highland dalam satu hari. Planning untuk trip kali ni ada 2 biji motor lagi, tapi mungkin diorang last minute tak ada apa-apa info, so gerak sendiri. Tak ada. Biasalah kita motor-motor ni, kita dah tak ada nak tunggu-tunggu orang lah. Dia nak ikut, siapa-siapa nak ikut, dia akan jalan. Kalau tak, kita jalan je terus. Untuk trip tawan 3 puncak ni, contohnya aku join last week, tapi member aku buat tu ada tarikh yang aku dah plan lama untuk join, which is aku akan pergi MotoGP winter test. Lepas tu dengan MotoGP KL launch. So aku tak dapat nak bagi komitmen lah untuk hari Sabtu tu. So kali ni aku akan langsaikan misi aku kali ni yang tawan 3 puncak ni hari ni. So untuk trip kali ni, plan ride-nya aku akan first, kita akan buat checkpoint pergi ke Genting Highland. Sampai je dekat Grand Hotel tu, kita akan gambar sebagai bukti kita sampai di checkpoint yang pertama. And then tak lama pun, kita hanya plan 15 minit lah paling lama pun. Lepas tu kita akan bergerak ke Fraser Hill, dan sampai je gambar kat sana kita ambil dalam masa setengah jam. Pada Fraser Hill kita plan untuk cari bekalan lah, macam kita nak cari makanan macam roti ke apa. Sebab perjalanan yang paling jauh daripada Fraser Hill turun ke Cameron Highland, sebab dia akan lalu Sungai Koyan. So kalau kita awal, bermakna kita akan sampai Cameron awal. Kalau tak, kita akan sampai Cameron agak lewat sikit, dalam lingkungan 2:30 petang macam tu. Plan waktu sampai di Cameron, aku plan sampai di Cameron, sampai di Tanah Rata dulu. So kita kena makan lah apa benda semua. Kalau boleh kita short on time lagi, kita shortkan lah, cut lagi masa tu. Okay, sampai dekat Tol Gombak ni, dah nampak dah banyak kereta. Orang dah start cuti semalam. Hari ni hari Sabtu, yang mana nak balik Pantai Timur tu mungkin malam tadi dah gerak, ataupun pagi ni gerak, ataupun tengah malam sekarang baru nak gerak. So diucapkan kepada semua selamat pergi, selamat balik. Lama lah lalu sini, kenapa tak ada roadblock? Jalan agak basah. Hari ni tak boleh nak gerak laju sebab tengok kereta banyak lah ni. Rai lemang di hadapan, mungkin ada sniper depan ni. Dah nampak? Dah jadi macam Abang Ngami lah. Gambar tepi tu, kalau tak gambar tengah cantik sikit. Aku rasakan mungkin sampai je exit untuk ke Genting Highland sekarang, mungkin dah banyak kereta dah ni apa, kurang lah. So ni banyak yang akan menghala ke Pantai Timur semua ni. Kat sini area port member aku jatuh. Jalan dia beralun sikit, tapi malam tu sebabkan dia pula ambil corner dekat inside belah sini kan. Dia ambil corner belah sini, bersepah. Sebab tak ada kereta datang sebat daripada belakang. Perjalanan naik Genting ni pun tak boleh nak laju. Memang tak nampak apa. Sekarang ni nampak, ni nak sampai dekat. Saya buat apa saya tarik abang? Okay, so sekarang aku dah sampai checkpoint yang pertama,
Ini je yang pot yang boleh untuk diambil gambar. Sebab sini kabus kau nak pergi depan tu yang ada tunjuk temperature tu kan, tak nampak apa. Kalau pergi dekat dengan dia pun dia tak nampak sebab dia dekat atas. So ini je lah yang nampak. Sekarang kita nak gambar last. Lepas tu kita nak pergi Fraser Hill pula. Jam 50 minit. Square 1 DE DAS QUET. Alright. Jumpa geng daripada Johor. Jauh dia orang ride. Lepas ni nak pergi KL. Okay bro, jumpa lagi. Bye. Anggaran sampai Cameron dalam pukul 2 insyaAllah. Kita dah sampai Sungai Koyan. Tapi kita singgah dulu dekat Petronas depan sikit dia, simpang tu, untuk refuel sikit, pergi toilet. Kita ada dalam 90 kilometer lagi nak sampai ke Tanah Rata lah. Orang mungkin kena altitude sickness. So kita orang pening-pening. Aku pun naik pening kan tadi. So ni nampak dah okey sikit. Ramai juga bikers. Dari motor kecil, motor besar semua lalu sini. Jalan ni dia beralun lah. Dia corner dia sedap, tapi itulah dia beralun. Dadah. Ha? Okay guys, sekarang aku dah sampai checkpoint yang ketiga, which is I Love Cameron Island. So ini checkpoint yang terakhir untuk hari ni, kita punya challenge. So Alhamdulillah semua perjalanan dipermudahkan. So thanks guys for watching. See you on next video.